Kalau kita tak jadi penyokong kepada ahli keluarga kita sendiri, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita, jangan surprise kalau mereka cari orang lain untuk support dan menyokong mereka. Ini satu benda yang saya rasa kita kena jelas. Kita tengok bagaimana baginda Nabi baginda Nabi support ahli keluarga baginda, menyebabkan mereka semua rasa uh, sebahagian daripada keluarga tu. Bagaimana cara Nabi melayan Hasan dan Hussein, puji mereka, kan? Bagaimana Nabi melayan ahli keluarga, ahli baiti dia, kan? Hasan, Hussein, Fatimah, Ali, Abbas, kan? Bagaimana Nabi melayan mereka dengan cara yang sangat baik. Kadang malah bila mereka melakukan kesilapan, contohnya, kalau kita tengok Fatimah dengan baginda Nabi, Nabi tak pernah keluar travel, melainkan rumah yang terakhir Nabi ziarah adalah rumah Fatimah. Dan Nabi balik, Nabi tidak pernah, melainkan Nabi singgah rumah Fatimah dulu. Dan sayangnya bagi daripada Fatimah. Dan ada satu hari tu, uh, dan Nabi ni dia expect Fatimah ni ada expectation yang dia expect. Contohnya Nabi tak pernah tinggalkan solat malam, qiyamul lail. Nabi expect anak dia, menantu dia Ali pun solat malam. Satu hari tu Nabi datang rumah Fatimah, tengok waktu malam pukul berapa, tengah-tengah malam kan. Datang tengok Fatimah dengan Ali tengah tidur. Dan Nabi kejut dia. Nabi kata, kenapa kamu tidak bangun qiyamul lail? Kan Ali dengan berseluruh, Ali kata, kalau Allah nak, Allah akan bangunkan kami. Kan? Dan Nabi kata, itulah, ini manusia ni memang suka banyak jadalah, banyak berjidal. Kan? So, dan ada kali tu, Nabi datang rumah, tengok Fatimah tidur sorang-sorang, Ali tak ada. Dan Nabi tanya, mana Ali? Fatimah kata dia telah bergaduh dengan Ali dan Ali keluar, Ali tidur di masjid. Kan? Kalau kita cuba imagine kan, datang rumah tengok anak kita sorang-sorang, menantu kita tidur luar. Kan? Marah tak kita? Marah kan? Tapi apa Nabi buat? Nabi pergi ke masjid. Nabi tengok Ali tengah tidur. Dan sebab tidur atas masjid Nabi tu tanah kan. Badan Ali penuh dengan tanah. Dan Nabi panggil Nabi kata, Ya Abu Turab, Ya Abu Turab. Dan dengan panggilan yang manja kan, dan Nabi bersembang dengan Ali. Dan Ali kata itu adalah panggilan yang Ali paling suka, Abu Turab. Abu Turab, bapak tanah. So, macam tu bagaimana cara Nabi support ahli keluarga dia. Malah kita tengok kan, kadang-kadang ahli keluarga kita buat kesilapan. Kan? Tapi pada peak of the heat tu, kita jangan marah dia sangat. Sebab kadang tengah panas kan. Contohnya dalam satu hadis sahih dari riwayat An-Nasa'i. Ummu Salamah ni dikenali dengan masakan yang sedap. Aisyah pula dikenali dengan, mula-mula tu dia tak pandai masak. So ada ketika tu Nabi layan beberapa sahabat dan Nabi bawa makanan, hidangkan makanan daripada yang dimasak oleh Ummu Salamah. Aisyah cemburu. Aisyah pergi, masuk, Aisyah pecahkan pinggan tu. Kan? Nabi kata, makan, ibu kamu telah cemburu. Kan? So kemudian Nabi layan Aisyah dengan baik. Nabi tenangkan kecemburuan dia. Kalau kita kan, apa kita buat? Kita akan marah kan? So betapa jauhnya kita dengan baginda Nabi. So saya nak bawa satu point, iaitu contohnya kadang-kadang ada keputusan yang anak kita buat, kita tak setuju. Tapi as long as keputusan itu tidak bercanggah dengan perintah Allah, kalau kita tak support, dia akan cari orang lain untuk support dia. So isteri kita, suami kita mungkin buat ada benda yang dia buat yang kita tak setuju. Tetapi as long as dia tidak bercanggah dengan perintah Allah, kalau kita tak support dia, percayalah, dia akan cari orang lain untuk support. Maka siapa yang rugi? Kita yang rugi. Saya sokong Real Madrid. Anak saya sokong Barcelona. Kan? Kalau saya tak support dia beli baju untuk dia, dia cari baju. So, benda tu tak ada masalah. So, as long as dia tidak bercanggah dengan perintah Allah, kita support. So, bila kita support, dia akan nampak kebaikan kita. The point is, kita manusia, kita sentiasa nak cari support. Kita sentiasa nak cari orang untuk sokong kita. Orang untuk bantu kita, untuk push kita. Tapi, kalau orang yang boleh beri kita support, beri kita sokongan itu, bukan dari ahli keluarga kita sendiri, kita akan cari orang lain. Itu nature manusia. So, alangkah baiknya kalau ahli keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, ada keputusan yang dia buat yang kita rasa mungkin tak berapa kita setuju. Tapi mungkin, yalah, kalau kita tak setuju, kita mungkin boleh berbincang. Saya rasa tak bagus buat macam ni. Mungkin ada yang lebih baik macam ni. Tapi kalau kita tak nak berbincang, dan kita support. Kita bagi sokongan. Sebab kalau kita tak buat, orang lain yang akan buat.